tahun 196 Masihi, Luoyang porak-peranda. Maharaja Han masih muda, tiada kuasa, cuma boneka. Tapi saat itu, seorang panglima bernama Cao Cao nampak peluang keemasan. Dia datang, bukan untuk menyelamatkan Han, tapi untuk kuasai takdirnya sendiri. Ini permulaan pengkhianatan paling bijak dalam sejarah. Ramai ingat Cao Cao cuma jeneral perang, tapi dia bijak politik. Dia bawa Maharaja Xian dari Luoyang ke Shechang. Bawah kawalannya, dengan Maharaja di sisi, dia boleh menggunakan raja untuk memerintah para pembesar. Strategi Xie Tianzi Yiling Zhuhou ini beri dia legitimasi, paksa warlord lain ikut arahan. Langkah ini ubah Cao Cao dari seorang panglima biasa jadi penguasa paling berkuasa di utara. Dia guna nama Maharaja untuk lancarkan kempen, kumpul cukai, dan dapat sokongan. Walaupun akhirnya tak jadi Maharaja, strategi ini beri dia asas kukuh untuk bina empayar, membentuk era 3 kerajaan yang kita kenali.